Sejak tahun 1985, Proton telah menjadi lambang kebanggaan industri automotif Malaysia. Dari melahirkan Proton Saga hinggalah menembusi pasaran global. Setiap langkah membawa satu visi, iaitu kemajuan teknologi tempatan. Dan visi itu mencapai kemuncaknya dengan kelahiran Proton eMAS 7, EV pertama daripada Proton, disusuli pula dengan model baru, iaitu Proton eMAS 5, model elektrik yang menandakan permulaan era baru mobility hijau Proton. Ini dia guys, eMAS 5 akhirnya muncul juga setelah lama kita menunggu pelbagai teaser yang dikeluarkan oleh Proton. Kali ini dia Proton eMAS 5. Kali ni kita buat kelainan sikit review dalam hujan. Kalau kita bercerita berkenaan dengan desain eksterior yang terdapat pada Proton eMAS 5 ni, dia lebih ke arah simple, minimalis tapi nampak moden. Walaupun ini adalah merupakan sebuah small hatchback yang berada dalam MB, tapi dari segi spek yang dia bagi memang tak kedekut babe. Itu kita akan cerita kemudian, tapi kita nak tengok dari segi reka bentuk eksterior dulu. Benda ni banyak dah aku cakap berkenaan dengan reka bentuk Proton eMAS 5 ni. Secara ringkas ya, Proton eMAS 5 ni dia mempunyai reka bentuk sebagai sebuah small hatchback yang modern, simple dan minimalis, terutama sekali pada bahagian front end ya. Kalau korang cari front end design yang macam ni, memang padu babe. Memang dia punya reka bentuk very simple, very minimalis. Dia tak terlalu agresif tapi pada masa yang sama nampak futuristic. Dan kita tengok pada bahagian belakang pula. Seperti bahagian depan, headlight dia, bahagian taillight pun desainnya lebih kurang. Dia lebih rounded, lebih simple dan tak terlalu agresif. Yang ini warna grey. Awal pula kan warna grey ni. Terdapat 5 pilihan warna, iaitu slate grey, yang ini, yang sebelah tadi marble cream, ada juga warna quad rose, ada juga warna moonstone white dan juga graphite silver. Untuk warna quad rose dan juga marble cream hanya eksklusif untuk varian premium sahaja, dan dua varian premium ni juga interior dia berwarna putih. Manakala untuk varian yang lain berwarna hitam. Dan bercerita berkenaan dengan interior, interior lebih kurang macam eMAS 7. Cumanya perbezaan daripada segi center dashboard ni lah. Dia ada kemasan glossy black dekat bahagian tengah. IHU berukuran 14.6 inci. Cantik, screen, very responsive, lebih kurang sama yang terdapat pada eMAS 7, walaupun eMAS 7 tu lebih up level lah, 2.5K resolution. Yang ini pun dah cukup okey. Material yang digunakan pun kebanyakannya adalah material plastik lah kan, tapi plastik yang berkualiti. Untuk eMAS 5 dia gunakan gear lever lah, dia tak menggunakan automatic column shifter macam eMAS 7. Dan ini adalah kunci untuk eMAS 5 yang sangat comel, very cute dan sangat-sangat ringan. Bahagian meter cluster eMAS 5 berukuran 8.8 inci, fully digital, dan dia punya steering wheel pun berbeza dengan eMAS 7 eMAS 7 dia punya steering atas bawah tu flat, tapi untuk eMAS 5 dia menggunakan D-shape yang ada sikit rounded lah, lebih selesa dipegang. eMAS 5 ni dia punya seat adjustment manual sajalah, dia bukannya power seat adjustment lah. Dia punya center console sebiji macam eMAS 7. Dekat bahagian bawah ni dia ada Type A dan juga Type C charging lah. Cumanya dia tak ada sunroof maupun panoramic sunroof. Kalau ada, better lah kot kan. Surprisingly, eMAS 5 ni nampak je kecil dari luar, tapi interior dia sangat luas. Second passenger dekat bahagian belakang ni pun cukup selesa dengan lantai yang flat. Memang space yang cukup luas untuk sebuah small hatchback, sebab dia punya wheelbase yang panjang sekitar 2650mm. Untuk perbezaan, Myvi hanya 2500mm saja dari segi wheelbase. Dan bahagian belakang juga ada aircon vent, tapi single je lah. Dia ada juga Type A punya charging. Okey, di belakang kita ni adalah merupakan BYD Atto 2. So ini menunjukkan rival yang paling dekat dengan Proton eMAS 5 adalah BYD Atto 2. Walaupun kedua model ni sebenarnya dia berada dalam segmen yang sama, segmen B, cuma kategori dia berbeza lah. Yang ini merupakan sebuah SUV, manakala untuk eMAS 5 berada dalam kategori small hatchback. Walaupun BYD Atto 2 ni korang nampak macam besar dari segi saiz kan, sebenarnya
lebih kurang sama je macam saiz yang terdapat pada IMAX 5. In fact, untuk saiz wheelbase pada IMAX 5 panjang sedikit berbanding dengan BYD Atto 2. Dan dari segi bateri, lebih kurang sama macam Proton IMAX 5, cumanya untuk BYD Atto 2 menggunakan bacaan NEDC. Nampak macam panjang sikit lah dia punya range kan. Tapi dari segi kiraan WLTP lebih kurang sama je macam Proton IMAX 5. Okey, ini yang korang nak tahu kan, handling dia macam mana. Kita cuma sempat test je variant premium dengan power 116 PS dan 150 Nm torque. Dengan 4 orang dalam kereta, kita dapat rasakan pecutan yang cukup bertenaga lah, sehingga kelajuan mencapai 60 km/h. Tapi lepas tu dia macam mula taper off sikit. Proton claim 0 ke 50 km/jam mengambil masa sekitar 3.9 saat. Cukup pantas lah untuk kereta harian kan. Malah aku rasa lebih laju lah daripada Myvi King tu. Respon pedal pun smooth senang nak kawal. Untuk ujian slalom test, IMAX 5 ni memang dia terasa lincah dan mudah dikawal. Mungkin disebabkan dengan penggunaan rear wheel drive, roda bahagian belakang kan. Senang kita nak maneuver lah bila kita bagi input steering yang agak tajam sikit. Tapi jangan mimpi lah sampai nak drift kan. Sebab power dia tu tak berapa cukup lah untuk kita nak buat drift. Dan untuk dia punya geometri pada IMAX 5 ni, dia memberikan pemanduan yang kita rasa selamat lah. Dia kurang understeer bila kita tekan pedal tu kan. Dan steering dia pun terasa ringan, very linear dan cukup tepat lah untuk pemanduan harian. Walaupun dia feel ni agak kurang sikit, tapi okey lah untuk pemanduan dalam bandar kan. Dan dia punya turning radius pun 4.95 meter. Memang sangat-sangat sesuai untuk pemanduan dalam bandar. Nak ambil corner, nak U-turn, no problem. Secara keseluruhannya, Proton IMAX 5 ni bukan saja dia nampak comel dan cute kan, tapi juga lincah, comfort dan sesuai untuk pemanduan harian dalam bandar. Dan mungkinlah ada beberapa ruang untuk penambahbaikan. Tapi untuk EV pertama dengan pacuan belakang ni, memang satu permulaan yang very promising. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, nanti korang tunggu full review kita lenjan kau-kau IMAX 5 ni selepas pelancaran rasmi nanti. So, kita dah selesai sesi pandu uji untuk Proton IMAX 5 ni. Secara kesimpulannya, dari persegi steering feedback, ride quality, ride handling, level NVH sama macam kita test pada model Geely EX2 di China. Bagi aku dari persegi ride handling, memang Proton tak ada ubah apa-apa sangat. Tapi yang paling penting, masih lagi mengekalkan keselesaan, comfort yang sangat-sangat padu untuk harganya bawah RM80,000 sebab dia menggunakan rear multi-link suspension. Memang kita boleh rasai perubahan yang sangat-sangat besar lah, terutama sekali pada bahagian passenger belakang. So, kalau korang nak cari sebuah EV, kereta kedua korang nak cari sebuah EV yang mampu milik, tak terlalu mahal tapi memberikan spek yang boleh kata, nak kata perfect tak, tapi cukup sempurna untuk harga dia, dengan teknologi yang ditawarkan, dengan pelbagai jajan-jajan yang dibagi untuk IMAX 5 ni, aku boleh katakan ini adalah satu pembelian yang berbaloi kalau korang nak cari sebuah EV pertama korang. Tapi kalau korang nak beli Proton IMAX 5 ni sebagai daily driver, sebagai kereta pertama korang, mungkin agak kurang sesuai. Tapi sebagai kereta kedua, this is the perfect EV yang korang boleh beli. So, itu saja berkenaan dengan Proton IMAX 5 review dalam hujan. Apa pun, jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe channel Mekanik. Assalamualaikum.